Assalamualaikum, welcome back to my channel. Welcome to Mal the Sale. to the law. Mau sale. Alright guys, so memandangkan kita orang berpakaian sukan yang tak seberapa sukan ni. Ya. So hari ni kita orang nak buat konten bersukan. Kita orang nak buat konten keluar daripada apa? Comfort zone. Kita nak keluar daripada comfort zone. Sebab Bak kata share. hari-hari konten mall. Ya, bak kata share dekat konten debat yang time ni lah Konten pula debat, konten true or true, konten Ya. semua comfort zone. Share nak keluar daripada comfort zone. Sebab tu share tak nak dengan partner yang sama. Share nak keluar daripada comfort zone. Tapi benda tu betul lah kan? Shift buat benda betul kot. Ni dah keluar comfort zone ni. Dah keluar tadi nak intro dalam kereta. Ya. Dah Dia keluar asyik nak comfort buat zone. intro mesti dekat dalam kereta yang ada aircon apa benda Ni semua. dia bagi panas pula. Ni tak ada comfort zone dah ni. Okey, so hari ni kita nak buat apa? Hari ni kita nak bersukan dan kita nak buat aktiviti-aktiviti lain yang ada dekat Taman Botani Putrajaya ni. Ya. Kita dekat Taman Botani Putrajaya. Ikmal tak tahu sebab Pernah pergi sini ke? Ikmal tak pernah. Tak pernah. Okay. And then okay. Lepas tu terbang bodoh. Dah lah. Tengah cakap ni. Weh, tak hidung aku betul-betul terbang kat muka dia. Terbang bodoh. Aku nampak lah kecil-kecil tu. Okey, so hari ni kita nak buat apa? Kita nak exercise lah. Kita nak exercise. Lagipun dekat dalam tu dia ada banyak aktiviti. Ada benda jual-jual. Maybe kita boleh jalan-jalan dekat dalam tu. Okey, lepas tu hari ni kita macam nak beraktiviti semula. Aktiviti sahaja. Okey, share tahu tak sebenarnya hari ni Ikmal nak bawa ada someone. Ikmal nak bawa orang lain. Boleh tak? Ada someone? Ya, sebab macam Sebenarnya bosan. kita berdua je. Memang taklah aku nak keluar dengan kau berdua je. Bosan kau tak tengok muka kau. Alah, dah berapa konten kita berdua je. Bosan tengok muka shit. Tak. Aku pun bosan tengok muka kau sebenarnya. Aku macam, syukur Alhamdulillah ada orang ketiga juga kali ni dia nak bawa. Tapi siapa weh? Orang tu? Adalah, yang penting dia perempuan lah. Oh, perempuan. Wah, kau ada So, kawan hari ni. Ya Allah. Okey, sebenarnya cerita dia gini. Ikmal tak bagi tahu orang lagi sebenarnya. Waktu Ikmal masuk AI tu. Oh. Sebenarnya share jangan Ikmal rasa share tak terasa kot. Aku rasa kau tak terasa lah. Apa nak terasa? Ikmal dekat luar. Ikmal ada yang punya. Yang punya? Yang punya maksud? Maksudnya Ikmal dah taken lah kat luar. Oh, ya ke? Maksudnya Ikmal nak bawa dia ni sebab dia tak adalah jealous tapi dia kata macam dia nak ada dalam konten ni. Dia nak tengoklah kita macam mana depan-depan. Faham? Maksudnya Ikmal adalah girlfriend. Girlfriend Ikmal tu dia cikgu sukan, cikgu Zumba. Oh ya? Ya, dan dia sangat aktif. So kira dia ikut kita lah juga ni beraktiviti. Yelah, takkanlah aku nak suruh dia pergi rumah kau pula kan, macam tak ada manfaat. Jadinya dia akan teman kita sekali hari ni, dia akan ajar kita latihan apa benda semua lah, exercise Oh semua. ya ke? Yalah. Dia ajar kita macam mana kita nak semua benda tu lah. Faham? Kau faham tak cerita dia? Faham? Itulah cerita ni. Siapa pula WhatsApp aku? Tante perempuan tu. Share location. Yeah, boy. Okey. Tak adalah okey je, tak Sekejap tau. Hey baby. Dah sampai dah dekat Taman Botani Putrajaya. You boleh atas sini, okey? I tunggu you. Jangan lama sangat, nanti I rindu. Okey? Bye. Oh my god. Aku tak sangka kau sesweet ini. Wait. Siapa panggil aku? So, ini pertama kali aku pergi Taman Botani Putrajaya ni. Aku tak pernah pergi sini. Dan aku bukan jenis orang aktif lah. Walaupun girlfriend Kau aku tak orang aktif? Apa kata kita pusing balik? Sekejap.
Dan tiba-tiba aku rasa macam ada gerimis pula kat sini. Alamak, janganlah. Aku terkejar kat situ. Nampak sikit tempat dia lain. Ya, baru nampak macam taman botani. Baru dah Nature nampak sangat. Nampak? Baru nampak macam taman botani. Buat love sikit. Tring, itu anak aku love dengan kau. Tring. Muka macam beruk. Alah. Kau kena ingat yang girlfriend kau akan datang kejap lagi. Ya, kau kena tahu tu. Kau lah ni bawa-bawa aku buat love. Yalah. Okay, so kejap lagi dia akan ajar kita macam-macam tau. Okay, tak sabar. Nak exercise, cara nak warm up, apa benda semua. Sebab aku dah lama tak exercise weh. Okay, jom Okey lah. sini. Kau pernah tak pergi sini dengan partner-partner kau sebelum ni ke? Pernah, tapi baru sekali. Ni kali kedua aku pergi. Apa kata kita tunjukkan dia orang dulu apa yang ada dekat Taman Botani Putrajaya ni? Okay, jom kita masuk ke dalam dulu. At least korang boleh tengok ada apa kat dalam. Tanpa basa-basi, jom kita pergi. Let's go. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya lagi Iqmal Nur dalam rancangan AI Sherina Albimbo Almarzuki. Bersama kami lagi hari ini di Taman Botani Putrajaya. Taman Botani Putrajaya merupakan taman botani yang boleh didatangi oleh pengunjung-pengunjung untuk melakukan aktiviti ataupun rekreasi bersama keluarga tercinta. Di sini, pelbagai aktiviti boleh dilakukan bersama orang yang tersayang, termasuklah keluarga, teman sejati, teman dekat, teman-teman, kawan-kawan dan juga pasangan tercinta seperti boyfriend, girlfriend. Seperti anda dapat lihat di sini, terdapat banyak aktiviti yang boleh dilakukan, termasuklah membawa kayak yang berkepala angsa ataupun berkepala itik. Ada juga air pancut yang tak berapa nak pancut di sebelah sini. Jika anda ingin mendapatkan taman ataupun tempat rekreasi, boleh datang ke Taman Botani Putrajaya untuk melakukan pelbagai aktiviti apabila cuti sekolah nanti. Sehingga berjumpa lagi bersama saya, Iqmal Nur, dan korang boleh tulis di email kami di www.tv3.com.my/tv3. Semoga berjumpa lagi. Selamat malam. Mencoba menggoreskan sesuatu dengan tinta, karena aku lebih gemar berkomunikasi melalui pena dari berkata hingga menjadi aksara kata yang amat bermakna. Kadang mulut tak mampu berucap sepatah kata, tapi ekspresi rupa bisa kau rasa apa artinya. Saya baca sebab kejap lagi kawan aku tu baru datang. Dia tak tahu lagi. Sabar je. Yalah. Sekejap lagi kawan aku nak datang dah. Yalah. Alright guys, so yang mana kita tengok tadi, kita dah sampai di sini dan kita dah exercise sikit-sikit. So, mana kawan kau tu weh? Mana kawan kau tu? Dia kata dia nak sampai dah. Okay, kita tunggu dia, okay? Tapi sebelum tu, kita stretching dulu. Macam mana nak stretching? Tu, macam 1, 2, 3. Oh. Benda ni? Ini stretching, kalau nak stretching daripada atas sampai sini. Ikut aku 1, 2, 3. Iman, apa ni Iman? Ikut je aku. Tak pernah stretching macam ni tau. Itu kalau stretching. Itu kalau stretching macam tu, astagfirullahalazim. Ajaran mazhab sesat mana kau ni, Mal? Kau dah hidup dengan aku lama dah, Mal. Tapi kau macam tu. Inilah girlfriend Iqmal. Oh, ya ke? Inilah share. Siapa nama? Emma. Oh, saya share. Saya Emma. So biasa je, Mal. Tak nak cantik sangat pun, Mal. Kau punya cerita tu macam cerita tu paling cantik, Mal. Tapi macam aku lagi cantik, Mal.
Siapa lagi cantik? Share ke Emma? Mestilah girlfriend Ikmal kan. Kau kenapa macam diam tu? Betul lah. Of course ya, girlfriend aku lagi cantik. Yeah. Tapi share ada special dia kan macam tu. Tapi Aku tak ada special lah. oh, engkau Aku tak ada special lah. Engkau double triple Aku special. terima. Kau ingat aku apa? Double cheeseburger? Engkau double triple. Yang double cheeseburger yang ini. Ada. Engkau double triple punya special. Kau lain. Don't say any word. Diorang nak engkau ajar kita orang cara nak warm up dengan betul. Sebab engkau kan guru stamina, guru Dia bagi tahu Syed tadi. guru zumba. Saya buat zumba, tak boxing, angkat berat, dancing, belly dancing, semua aku. Belly dancing kau Okay. Kalau kita nak belajar belly dancing kat sini pun boleh share sebenarnya. Aku buat belly dancing ke? Okay. Alright. Sebab itulah dia jadi girlfriend aku. Dia multi talented share. Semua benda dia boleh. Dia Rio, dia banyak cakap. Lepas tu nak tunggu apa lagi? So, ajarlah kita orang. Okay, jom kita start. Mula-mula. Ambil nafas. Ini pun nak pegang satu masalah. Yalah, sabarlah. Aduh, baran Korang betul lah. kongsi. Aku pegang seorang. Supaya dia dengar. Okay, ya. Okay, tarik nafas. Tarik nafas. Tahan. Tahan je. Tahan lagi. Tahan je. Okey tak? Ada yang biru ke? Cuba lepas sikit. Sikit lagi. Lepas semua. Okey, macam mana? Oksigen macam dah sampai ke otak? Sampai kan? Tak dah. Sampai. Sampai ke kubur. Sampai. Alhamdulillah. Okey, yang kedua. Lepas tu cikgu. Tapi kan kalau nak senam bahu semua benda tu, dia tak boleh kosong. Dia memang tak boleh kosong. Okay. Sebab aku tengok konten korang sebelum ni, kan? Alang-alang tu kita bawa ke konten kali ni. Sebab aku pun bawa benda tang tu. Tunggu jap. Kau tunggu jap. Share benda apa share? Nanti kita pakai apa je weh? Sekarang ni korang kena respect aku. Okay? Aku komandan. Ini sekarang kita dalam militer. Allah aku semangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa lah ni boyfriend aku? Panggil aku komandan. Komandan. Tabik spring. Habis spring. Tabik spring. Kau tabik spring pun kau tak tahu macam mana ni. Macam ni. Tabik spring. Kenapa garang sangat ni? Senam diri. Senam diri, tangan tu turun. Senam diri. Okay, share. Okay, share ke? Share pernah buat sit up tak selama ni? Sit up. Sit up macam mana? Duduk dek, duduk bangun. Sit Duduk up. bangun? Sit up. Okay. Duduk dan bangun. Kau jangan sampai suruh aku buat. Aku kalau Ajar buat, aku tahu. join mak aku ke underground, kau tahu tak? Okay, ajar share. Kau sebelah sini. Sebelah sini. Tepi sikit. Jangan dekat-dekat dengan share. Kau sini. Cepat sikit. Muka cantik tapi lembab. Sini sikit. Stop. Kanan sikit. Sikit lagi. Sikit lagi. Stop. Ke kiri sikit lagi. Tu. 2. Bawah lagi. Sakit pula. 3. Betul 3. Dah cukup. Korang dua bangun sekarang. Cepat sikit bangun. Ya Allah, Syed. Nak bangun pun 8 tahun. Kau semayang macam mana? Sekarang ni tadi aku tengok korang dua-dua ni jogging. Tapi jogging tak cukup. Jogging lagi sekali. Jogging lagi. Kita dah jogging. Korang punya stamina pun tak cukup lagi. Pergi jogging sekali lagi 2 round. Tadi dah jogging kan? Lari bukan jogging, bukan brisk walk. Lari. Okay lah. Jom. Sampai dah. Daripada tadi aku tunggu korang ni. Daripada tadi tak sampai-sampai lagi. Baru nak sampai sekarang. Hari dah nak turun dah. Matahari dah nak tak ada dah. Aku ni dah lapar. Nak tunggu sampai bila korang ni? Daripada tadi aku Usha, Ikmal seorang je yang bersungguh. Yang kau si share kan? Macam tu adik aku pun boleh. Share. Mal tak apa Mal. Mal dah boleh duduk Mal. Aku boleh kau duduk
Baby dia duduk. Okay? Tak apa. Dah okay, dah cukup dah. Ais dah faham you. You boleh share. Ada masalah ke? Sakit? Ke macam mana? Kau ada tak puas hati dengan aku? Ataupun macam mana sekarang ni? Aku dah bagi korang masa kot pergi jogging dengan Ikmal. Aku tak kacau korang. Walaupun aku girlfriend dia, tapi aku tak kacau korang punya time. Aku faham je laki aku kerja dengan kau. Tapi at least kau professional lah sikit. Kalau aku suruh tu kau buat. Aku kat sini as kau punya coach. Takkan tu aku tak boleh buat. Aku tak tahulah. Aku tak adalah sampai macam... Aku sumpah aku tak nak kacau kau apa-apa. Aku tak ada beef apa-apa dengan kau, tapi aku kesian kat Ikmal. Kau tahu tak, dia masuk AIT beria tau. Daripada tahun bila lagi dia dah buat video. Setiap kali ada open, dia buat video. At last dapat macam kau. Ingatkan kau boleh guide dia, tapi last apa ni? Mal yang guide kau ke kau yang guide dia? Siapa yang OG dekat sini? Kau ke dia? Saya tahulah. Aku tak nak masuk campur, tapi ni untuk pelajaran kau juga Rasanya mungkin lah orang-orang dekat dalam AI team tu semua, kalau cakap dengan kau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Lepas tu kau buat bodoh, kau dengan kau macam ni, cakap tak apa tak. Hehehe. Sabar Lisha. Keluarkanlah. Memanglah kau pemalu, kau introvert. Kalau bapak kau introvert kan? Tak, aku cakap kau tak payah nak terkebil-kebil. Orang selama ni cakap dengan kau sopan-sopan kan? Ni aku bagi kat kau, biar kau sendiri rasa betapa pedasnya. Kau tengok view kau. Sayang doh, kau tahu tak Ikmal views dia, followers dia ramai. Kau pun ada followers tau. Kau bukan siapa-siapa. Kau sebelum ni dengan siapa? Kanda dengan siapa tak lagi lah. Yang tu lah. Tak tahulah aku. Aku pun pening lah. Ramai tau. Daripada kau nak macam ni, baik kau keluar, biar aku je yang masuk. Tak payahlah cakap macam tu. Tahulah apa nak buat. Daripada tadi aku bebel-bebel lah, sekarang ni cakap. Apa benda yang kau tak berhati? Apa benda yang kau tak boleh nak keluarkan? Apa benda yang kau rasa kau duduk dekat dalam tempurung kelapa ke kepala ke, aku tak tahu. Cakap. Apa benda? Tak adalah, kau tiba-tiba je datang sini. Aku tak kenal, lepas tu tiba-tiba cakap macam tu dekat aku. Aku cuba kot sebelum ni. Alasan. Manusia memang kuat dengan alasan. Semua benda tak boleh. Kau ni dia cuba masalahnya dah lah weh. Kau tak payah nak nangis. Kau tak payah nak jadi perempuan paling tersakiti. Tak payah. Tak payah. Yang kau dengar tak setan? Syuk kita. Tak apalah lepas. Okey, macam ni Share. Ambil benda ni. Apa benda yang boleh ambil. Apa benda yang aku cakap rasa tu kau tak payahlah nak ambil. Jangan terasa hati. Aku cakap untuk engkau, untuk future engkau juga. Untuk engkau tak sentiasa duduk dekat dalam zon selesa. Jangan ingat engkau ada followers ramai, orang sentiasa akan tengok engkau. Tak. Kita nak stay relevant dek. So kembangkan, sentiasa fikir critical thinking. Dah, kau tak payah nak nangis. Semak aku tengok perempuan nangis ni. Tak payah nak lembek sangat Ada. Kan kau tengok muka aku, kau menyampah. Ada. Kau settle sendiri. Sorry lah. Kita konten ni pun konten biasa-biasa je. Kat je lah dulu video tu. Kat? Tapi tu rakam. Kejap gila bau. Kat je dulu, kat je.
Anda di prank. Itu bestie lah korang. Tak boleh boleh. Ya Allah. Okey, sebenarnya itulah dia videonya. Ya, korang. Okey. Korang jangan ambil serius tau part dia bercakap tu, tolong. Ya, Ini share yang suruh dia cakap tau. Minta maaf tak apa. Setiap kali saya marah dia, saya cakap Syah okey. Syah, sorry Syah. Korang jangan ambil serius tau. Itu apa semua ni semua plan dari kita orang. Apa yang dia cakap tu pun bukan dia cakap personal. Daripada hati sebenarnya. Okay. Tak, itu kita orang yang suruh dia cakap. Kita orang bagi dia dialog. So, jangan ambil serius satu guys. Tolong Share yang bagi, okay? Kemal tak bagi. Kemal tak tahu sebenarnya benda ni saya nak buat. Share bagi. Weh, sumpah weh, aku rasa di prank tadi weh. Waktu Ay, dia kenapa menangis yang tadi. dia cakap? Oh, maga. Abang Alif nanti tapi tak boleh Abang Alif saya dah tua. Berapa mah? Bertiga. Oh ya, tak nampak dia 3. Kau nak masuk AI team ke? Tapi sesuai lah. Kena pun boleh lah. Tak apalah mah. Nanti kalau kau masukkan semua tak cek makan. Tapi karakter dia best lah. Yeah. Salute lah. Okay. So, saya harap konten ni menjadilah. Fan-fan share daripada Yes. Kakak share Rimat ke Sheriman. Ni share Kemal tak tahu apa-apa Ya. Semua tu share, okay? Okay, so Nanti guys. share. Dengar tak? Nanti diorang cakap dah tengok muka share pun dah tahu dah sedih, terasa hati. Tak sumpah korang. Aku tak tahu korang dengar ke tak. Saya minta maaf. Ya. Saya dah reject dah konten ni tapi sebab payment tinggi. Sebab payment tinggi, kakak macam buta sekejap. Okey lah, kena kecap pun tak apalah, janji balon. itulah daripada kami. Mal To the sale. to the lah. Mal Lah. Korang jangan lupa subscribe, like, komen dan share YouTube channel Share, okay? Okay, bye korang. Okay, kepada editor jangan lupa untuk edit. Bye-bye. Bila berkata pasti berbisa.